Apa korang rasa kalau tiba-tiba orang yang korang anggap macam family sendiri sebenarnya bukan family korang? Ni pasal cerita Forgotten, cerita ni keluar tahun 2017. Cerita ni mengisahkan pasal kehidupan Jin Seok. Awal-awal cerita ni nampak hidup dia ni semua sempurna. Ada mak, ada ayah, ada abang. And abang dia ni pula nampak semua perfect. Pandai, cool, sukses dekat dalam semua sukan. Semualah dia nampak perfect gila dekat abang dia. Sampailah satu malam tu, abang dia ni tiba-tiba kena culik. Lepas 19 hari abang dia ni hilang kena culik ni, abang dia ni pun balik rumah macam biasa. Lepas tu bila kena soal siasat, abang dia ni cakap sepanjang 19 hari tu dia tak ingat apa-apa. So dia pun pelik lah. Tapi start daripada situlah satu persatu rahsia semua terbongkar. Jin Seok mula tersedar yang abang yang dia selama ni sanjung, dia nampak perfect, sebenarnya lakonan semata-mata. Semua tu adalah part of daripada perancangan dia untuk dapatkan satu rahsia yang besar. Apa yang aku suka dekat cerita ni, cara dia orang develop karakter Jin Seok ni. Kau boleh rasa dia punya emotion tu makin lama makin tak stable. Pace cerita ni agak slow, tapi disebabkan dia punya plot dengan dia punya jalan cerita tu best, so aku tak rasa bosan tengok cerita ni. Especially masa dia reveal siapa sebenarnya abang dia ni. Oh, part ni memang mind blowing gila. Cuma satu je aku rasa aku tak berapa suka, part ending. Part ending dia ni aku rasa tak berapa nak ngam lah. Tapi secara overall aku suka cerita ni. So kalau korang suka cerita-cerita misteri ataupun psychological thriller, korang boleh try layan cerita Forgotten ni, ada dekat Netflix.